Okay, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, this is going to be a series of video bagaimana cara kita nak set up chatbot menggunakan sistem Seposen.ai. So, bagi anda yang belum sign up lagi, tonton video ini sampai habis. Saya akan tunjukkan macam mana kita nak sign up ke dalam sistem Seposen ini. So, sebelum itu, tak apalah, kita pergi sign up je terus. So, pergi kepada cuba free 14 hari ni and then masukkan nama anda. Saya letak kat sini Sifu Chatbot lah. Sifu Chatbot Seposen. Okay, email saya letak demoseposen@gmail.com. Nama kedai saya nak buat nama kedai ni adalah nama workspace lah, nama bisnes ataupun nama produk anda pun boleh juga. Saya letakkan nama produk satu, Dimagia. Okay. Password, kita masukkanlah password. And then daftar dan mula percubaan. Okay, so selepas kita dah daftar, anda akan dibawa ke paparan ini untuk pilih template chatbot anda. So, bagi this series of video tutorial, saya akan menggunakan single product. Okay, so saya akan fokuskan untuk jual satu produk sahaja dekat dalam chatbot tu. Saya akan pilih single product. This is the latest one lah yang ada dekat dalam kita punya ni sekarang ni. So saya klik je pada button pasang template ini nanti. So saya terangkan sedikit, multi product physical sesuai untuk orang yang nak jual pelbagai jenis produk dalam satu chatbot. Cuma saya tak recommend untuk anda buat macam tu. Tapi kalau nak cuba juga boleh. Okay, macam saya lebih suka gunakan single product dalam satu chatbot. Okay, that's why kita akan pilih ini. Yang produk digital, kalau anda menjual produk digital, jual tutorial, jual digital produk lah kan, course ke dan something like that, yang itu boleh guna produk digital. Kalau anda jual property ataupun hartanah, yang ini untuk jual beli. Kalau untuk sewa mungkin tidak sesuai sedikit, tapi anda boleh cuba dulu. Kalau ada apa-apa tambahan features yang anda nak saya masukkan, saya boleh masukkan dekat dalam ini. Alright, and then yang ini adalah untuk klinik ataupun temu janji ataupun mungkin spa dan sebagainya, boleh gunakan this template. So kita ada pelbagai jenis template. So for now kita akan pergi kepada single product dahulu, pasang template ini. So kita tunggu dia installkan kita punya template ke dalam kita punya workspace. Alright, and then yang ini kita guna password. So demoseposen and then log masuk. Password yang anda dah masukkan tadi lah. Okay, so dekat sini dia akan keluar pop-up untuk join group WhatsApp. Just klik saja join ke dalam kita punya WhatsApp group Seposen.ai ini. Nanti anda akan dibawalah ke dalam group kita tu. So ini adalah workspace yang anda akan selalu gunakan untuk anda set up anda punya chatbot, untuk anda tuning dan sebagainya. Semuanya berada dekat dalam ini nanti. Alright, so itu saja untuk registration. Just ini saja part dia dulu. So kita jumpa dalam video yang seterusnya.